Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni saya mula buat Grab balik. Tapi kesan debu kepada gas Petronas tu, ataupun mungkin tanah daripada gas Petronas tu, saya mengalami sakit tekak lah. Sakit tekak, lepas tu dada macam tak sedap badan kan. Tapi yang pelik, saya tahu saingan isteri saya letih. Tak tahu pasal apa letih lain macam lah kan. Sebab tu hari ni saya terpaksa juga buat Grab. Pasal dah berapa hari tak buat Grab. Dah sebelum raya dah start tak buat Grab. Jadi saya kena pakai mask ni. Alhamdulillah ada apa, bulan sabit merah bagi kami gas ni lah. Saya tak batuk sangat, tapi risau orang lain kesan saya lah, pasal rasa tak sedap sikit dada. Lepas tu hari kedua dia orang suruh pulang tu, saya risau takut ada gas kan. Kita memang percaya cakap-cakap badan berkuat kuasa ni, badan bertanggungjawab, tapi kita risau ada benda yang mereka tak tersalah pandang atau tak terpandang-pandang. Kita manusia kan, betul tak? Kita manusia, ada yang kita tak mampu lihat. Tapi kami reda pasal ramai lagi mangsa nak masuk ke dalam Masjid Putra Heights tu. Jadi kami reda lah, walaupun kami takut. Pasal kebetulan pula mak mertua saya memang OKU. Jadi kan saya risau pasal bila dia nak buang najis semua kan. Itu poin paling penting lah untuk saya keluar daripada Masjid Putra Heights PPS, kebakaran kejadian pipe gas Petronas ni. Itu saya nak maklumkan. Saya rasa PPS perlu dibuka besar lagi lah. Itu pandangan saya. Dan saya harap radius 500 meter tu ditutup supaya takut ada kejadian lain, kejadian yang tidak diingini lah. Kita manusia, kita tak tahu apa pun. Okey lah, nanti saya bersiaran lagi ataupun saya update apa-apa lagi. Doang saya nak buat Grab terpaksa, aku tidak ada duit. Okey, Assalamualaikum. Bye.